Okey, jom kita jadi detektif kewangan hari ni. Kita nak bongkar satu misteri yang selalu sangat jadi, tapi sebenarnya senang je nak selesaikan, iaitu penyesuaian bank. Jom kita pecahkan kes ni sama-sama. Pernah tak anda tengok rekod kewangan anda, tak kisahlah personal atau bisnes, lepas tu anda bandingkan dengan penyata dari bank dan anda garu kepala, kenapa nombor ni lain? Inilah soalan paling utama yang akan kita jawab hari ini. Tengok ni, dalam buku tunai kita, baki dia mungkin RM13,088. Tapi bila tengok penyata bank, tinggal RM9,558 pula. Banyak tu bezanya kan? Tapi relax, jangan panik. Benda ni normal sangat. Anggap je macam satu puzzle dan kita ada semua clue yang kita perlukan untuk selesaikannya. Okey, jom kita mulakan siasatan. Dalam bahagian pertama ni, kita nak fahamkan dulu apa sebenarnya misteri di sebalik baki yang tak sama ni dan kenapa benda ni boleh jadi. Perkara pertama yang anda kena tahu, selalunya beza ni bukan sebab ada kesilapan besar. Tak, ia lebih kepada isu masa, timing. Ada benda yang bank dah rekod tapi kita belum. Ada juga benda yang kita dah rekod tapi dekat bank belum reflect lagi. Inilah punca utamanya. Jadi, kalau puncanya timing dan ada item yang tak direkod, siapa suspek-suspek utama yang selalu buat kacau ni? Okey, jom kita kenal pasti satu persatu. Ini dia, senarai suspek biasa kita. Benda-benda macam dividen atau faedah yang terus masuk bank tanpa kita sedar. Lepas tu ada charge bank. Cek yang kita terima tiba-tiba tendang. Semua ni adalah clue-clue penting yang akan bantu kita selesaikan misteri kewangan kita ni. Okey, kita dah kenal suspek-suspeknya. Sekarang, kita perlukan satu alat detektif yang paling power untuk selesaikan kes ni. Saya panggil ia peraturan emas merekod. Kalau anda faham peraturan ni, percayalah, separuh kerja dah settle. Sekarang, tolong fokus betul-betul. Inilah kuncinya. Dalam buku kita, bila duit masuk, kita panggil debit. Tapi dekat bank, bila duit masuk ke akaun kita, dia panggil kredit. Nampak tak? Sistem dia terbalik. Kenapa? Sebab dari sudut pandangan bank, duit kita tu adalah liability atau hutang mereka kepada kita. Jadi, fahamkan je yang cara kita tengok dan cara bank tengok adalah bertentangan. Jadi, ini dia petua emasnya. Ingat je peraturan terbalik ni dan anda dijamin tak akan pening kepala lagi pasal debit kredit bila buat penyesuaian. Baiklah, kita dah ada semua clue dan kita pun dah faham peraturan emas tu. Sekarang, masanya untuk kita selesaikan misteri ni, langkah demi langkah. Jom kita mulakan dengan proses kemaskini. Ini plan tindakan kita. Simple dan straightforward. Pertama sekali, kita akan kemaskini rekod kita sendiri, iaitu buku tunai. Lepas tu, bila rekod kita dah betul-betul cun, barulah kita sediakan dokumen terakhir, iaitu penyata penyesuaian bank. Falsafah dia senang je. Sebelum kita nak padankan nombor dengan orang lain, kita kena pastikan dulu rekod kita sendiri betul-betul up to date. So, kita kemas rumah kita sendiri dulu. Kita ambil semua maklumat dari penyata bank yang tak ada dalam buku kita dan kita masukkan. Macam mana nak kemas kini? Proses dia mudah sangat. Kita akan tambah semua duit yang masuk yang bank dah rekod tapi kita belum. Contohnya, dividen dan faedah. Lepas tu, kita akan tolak semua perbelanjaan macam charge bank atau cek tak laku. Tujuannya satu je, nak dapatkan baki buku tunai yang paling tepat dan terkini. Okey, buku tunai kita dah dikemas kini. Bakinya sekarang dah baru dan lebih tepat. So, kita dah ready untuk langkah terakhir. Langkah yang akan menyatukan semuanya, iaitu menyediakan penyata penyesuaian. Apa tujuan utama penyata ni? Ia adalah bukti terakhir kita. Dokumen yang secara rasmi tunjukkan macam mana baki buku tunai yang dah dikemas kini tu boleh jumpa dengan baki penyata bank. Ia buktikan yang tak ada duit hilang pun, cuma timing rekod je berbeza. Anda boleh bayangkan penyata ni macam sebuah jambatan. Ia menghubungkan dua nombor yang mula-mula nampak jauh berbeza dan ia jelaskan dengan logik kenapa perbezaan tu wujud. Inilah kepingan terakhir puzzle kita. Dan dengan itu, boom! Misteri selesai. Dengan hanya kemaskini buku tunai kita dan sediakan penyata penyesuaian, kita dah berjaya buktikan yang kedua-dua baki tu sebenarnya betul dan selaras. Puas hati kan? Jadi, apa benda paling penting dari siasatan kita ni? Bila anda faham proses ni, ia bukan setakat pasal nak padankan nombor. Sebenarnya, anda sedang ambil alih kawalan penuh dan dapatkan gambaran yang super jelas tentang kedudukan sebenar kewangan anda. Dengan kawalan ni, barulah anda boleh buat bajet yang lebih baik, kesan sebarang transaksi pelik dan buat keputusan kewangan yang lebih bijak. Tak ada lagi teka-teki. Ini membawa kita ke soalan terakhir. Sekarang anda dah ada skill detektif kewangan ni, cuba tengok balik rekod kewangan anda sendiri.
Dengan mata yang lebih tajam, agak-agak apa lagi butiran, corak perbelanjaan atau mungkin peluang tersembunyi yang anda boleh jumpa? Fikir-fikirkan.